Jadi yang saya minta pada tuan-tuan, jadi bukan kami di atas ni kami bias dengan mana-mana parti. Kami sayang. Bukan kami bias kepada mana-mana parti. Tidak. Kami sayang pada Islam. Kami sayang pada umat Melayu. Kami sayang kepada negara Malaysia. Kami sayang kepada semua kaum dalam Malaysia ni. Kita takut bila umat Melayu berpecah, bila umat Islam berpecah, pada masa itu halal Allah turunkan bala pada kita. Dan saya nak cakap pada tuan-tuan, orang marah saya pasal apa? Pasal dia kata ustaz ni memperjuangkan Melayu. Ustaz Kazim tu aswabiah. Tuan-tuan tengok esok ni dalam blog ni. Esok keluar pula dalam blog. Tuan-tuan tengoklah blog mana. Sekarang semua Mali-Mali belakang. Typing Mali, dot Mali, Manjung Mali. Tiba saya tak habis-habis. Manjung Mali ni. Tuan-tuan, mereka kata saya ni asabiah sebab bercakap soal Melayu. Saya nak cakap pada tuan-tuan, asabiah tu mendatang apa? Asabiah ni apa? Saya ni orang asli, tuan-tuan orang tiruan. Siapa sini mengaku orang tiruan? Saya ni orang asli. Contoh, duduk di Tapah. Contoh, sekolah, masuk universiti. Saya sekarang dah jawatan yang besar. Isteri pun lawa, rumah lawa. Satu hari saya balik kampung, saya tengok kampung saya, jalan tar tak ada, jalan tanah merah kecil. Mall kereta saya tinggal kat Tapah. Tak boleh naik motor, tak boleh. Nak kena naik motor masuk kampung. Sampai di rumah nak mandi, air tak ada, paip tak ada, kena mandi kat telaga. Tengah duduk mandi ni, alligator masuk. Bewak masuk. Dia terkejut saya. Aduh, kalau lah ada paip kan senang. Saya pun besok pergi sembahyang subuh, lampu masjid tak ada, buruk kiamat. Saya kata aku tak boleh jadi ni. Besok berjalan lalu depan sekolah, budak-budak duduk berjalan, kasut gantung kat tengkuk. Pasal apa? Jalan becak, pergi sekolah buruk. Maka saya pun kata, aku nak berjuang untuk bangsa aku. Nak buat jalan tar, nak buat masjid baru, nak masuk air dalam rumah, nak masuk elektrik dalam rumah, nak buat sekolah. Saya cuti 6 bulan. Kerja saya perosah nombor pejabat tolong buat supaya kaum saya orang asli dapat kesenangan. Adakah saya asabiah? Salahkah perjuangan saya? Jawab maklum, salah lah. Tak. Beginilah saya orang Melayu. Saya minta supaya orang Melayu bersatu. Salah lah. Saya minta orang Melayu supaya bersatu, supaya mengekalkan kuasa. Bila kita kekal kuasa, Islam kita terbela. Saya nak supaya orang Melayu diberikan hak dia. Pasal ni bumi ni tanah dia asal dia. Adakah itu asabiah? Itu tidak dikira asabiah. Saya nak supaya anak-anak kita dapat beasiswa. Adakah itu asabiah? Kita memperjuangkan untuk MARA, memperjuangkan hak Melayu kita, supaya orang Melayu ni ada modal untuk berniaga. Adakah itu asabiah? Kita buat mata rendah sains MARA misalnya. Kita ambil anak-anak orang Melayu dalam pendalaman yang miskin dan sebagainya, letak dalam MRSM. Adakah itu asabiah? Nak tolong mereka supaya mereka maju. Yang dikatakan asabiah ialah orang Melayu bunuh orang, kita sokong orang Melayu. Yang itu baru salah. Yang asabiah ialah menyokong kejahatan. Menyokong kejahatan itu bawa asabiah. Saya ni baik dengan Ustaz Haris. Ustaz Haris pergi tumbuk Ustaz Ma'in. Tak pasal-pasal pergi tumbuk Ustaz Ma'in. Saya sokong Ustaz Haris. Bagi Ustaz Haris, bagi. Dia pandang muka dia tu. Itulah asabiah. Sepatutnya saya nasihat Ustaz Haris. Pasal apa yang pergi pukul dia? Apa salah Ustaz Ma'in? Kazim, hang geng aku. Hang pasal apa hang marah aku? Okey, aku geng hang lah. Biar padam sama ayah tu. Itulah asabiah.
Bukanlah aswabiah tu nak supaya orang Melayu berkuasa, itu bukan aswabiah. Kita umat Islam, Melayu tu beragama Islam. Bila kita cakap soal Melayu, secara automatiknya kita bercakap soal Islam. Astaghfirullahalazim. Sebab ada orang yang tak bangga dengan bangsa Melayu. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan ni faham Islam? Yang tuan-tuan ni boleh sembahyang ni, ustaz tuan-tuan mengajar bahasa apa? Masa dia mengajar cara sembahyang tu, dia ajar bahasa apa? Ada dia mengajar bahasa Arab. Dia kata, ya Said, ta'alina arkanis salah al-awwal. Ada dia ajar. Ni menatang apa ni makcik? Dia mengajar, ta'al, mari sini kamu Husain, mari sini. Kita hari ni belajar rukun sembahyang. Pertama niat dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan belajar tauhid dalam bahasa Melayu. Apa salahnya bahasa Melayu? Ustaz tu pergi mengaji di Mesir, balik ke Malaysia pun dia cakap bahasa Melayu. Dia memberikan kepahaman kepada kita bahasa Melayu. Kenapa kita tak sayang dengan bahasa Melayu? Dengan bahasa itulah kita faham Islam sekarang ni. Cuba malam ni saya terangkan pada tuan-tuan Islam dengan bahasa Hindustan. Kya muhabbat hai, Islam hai, kya zindagi hai. Apa menatang pula Ustaz Kazim ni? Habis tu kenapa yang tuan-tuan marah dengan bahasa bangsa Melayu, bahasa Melayu? Kenapa? Umat Islam yang paling ramai di Malaysia ni orang Melayu. Kalau orang Melayu tak pergi ke masjid, siapa yang nak sembahyang di masjid? Siapa yang nak pergi masjid di era sekarang? Tak orang Melayu. Kalau kita tak cakap soal orang Melayu, siapa nak pergi masjid? Oh, dia kata aswabiah. Bila orang India Muslim buat masjid, dia tak kata aswabiah pula. Cina Muslim buat masjid, dia tak kata aswabiah pula. Orang Melayu je dia kata aswabiah. Tuan-tuan, nanti pergi melawat di Mesir. Di Mesir ada satu persatuan, nama dia Persatuan Melayu Mesir. Ustaz-ustaz ni habis masuk Persatuan Melayu Mesir. Oh, masa hang duduk di Mesir, hang tak kata hang aswabiah. Direct nama dia Persatuan Melayu Mesir. Dia tak sebut pun Persatuan Islam Mesir. Dia memperjuangkan hak-hak orang Melayu di Mesir. Bila balik ke Malaysia, bila kita cakap soal Melayu, aswabiah, Ustaz Kazim aswabiah. Yang dia di Mesir tak aswabiah. Ini tuan-tuan, manusia ni bercakap atas dasar kepentingan. Saya cakap pada awal tuan-tuan, apa kepentingan saya?